Polis menahan seorang pengedar dan merampas dadah bernilai RM82,530 dalam serbuan di sebuah rumah di Taman Putrajaya di Batu Pahat, Johor pada 8 Mac lalu. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND Batu Pahat melakukan serbuan pada pukul 11.30 malam sebelum menahan suspek iaitu seorang lelaki berusia 57 tahun. Katanya ujian saringan air kencing mendapatinya positif metafetamin. Semakan rekod jenayah mendapati suspek mempunyai 12 rekod berkaitan kes dadah dan jenayah. Jelas Asisten Komisioner Syahrul Anwar Musyadat, nilai keseluruhan rampasan dadah dan sitaan dalam serbuan berkenaan berjumlah RM312,530. Menurutnya, modus operandi suspek adalah dengan menjalankan kegiatan mengedar dadah secara bersendirian dengan membelinya secara pukal. Dia kemudian mengedarkannya dalam kuantiti kecil ke pasaran tempatan. Beliau memberitahu suspek direman selama 7 hari bermula 9 hingga 15 Mac ini.